Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So, hari ini kita akan bersara dalam siri Chemical dengan misi Organic Chemistry Made Simple. Sekarang kita akan tengok chapter 8 iaitu Hydroxy Compound. So, apakah itu Hydroxy Compound sebenarnya? So, Hydroxy Compound adalah compound yang mengandungi OH group. Okay, dan dalam chapter ini dia akan terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama aliphatic alcohol, yang kedua adalah aromatic alcohol. So, aliphatic alcohol adalah organic compound yang mana dia ada OH group melekat kepada alkyl group, iaitu sp3 hybridized carbon, iaitu carbon yang mesti ada 4 bond ataupun dia bonded indirectly kepada benzene ring. So, bila dia bonded indirectly kepada benzene ring, dia adalah aliphatic. Kalau dia bonded directly, dia adalah aromatic. So, untuk aliphatic alcohol, dia punya functional group dikenali sebagai hydroxyl. Ini adalah contoh-contohnya. For example, kalau kamu ada 1, 2, 3 OH, ini adalah aliphatic alcohol. Cyclohexanol, iaitu dalam keadaan cyclic, juga dikenali sebagai aliphatic alcohol. Kalau ada benzene ring, tetapi dia tak directly melekat, dia tak ada OH pun dekat sini, bermaksud dia adalah aliphatic. Sebab OH itu melekat kepada carbon, okay, and then carbon itu yang melekat kepada benzene ring. Okay, jadi ini dikira OH ini melekat kepada carbon yang ini. Okay, jadi ini dikira sebagai aliphatic. Untuk aromatic, dan nama terkininya dikenali sebagai phenol, dia adalah structure yang mana OH ini directly melekat kepada benzene ring. Yang ini dia melekat kepada carbon. Ini melekat kepada benzene ring terus. Ini dikenali sebagai phenol. So, sekarang ini kita akan buat classification of alcohol. So, kalau kamu tengok dekat sini, OH ini melekat kepada methyl group. So, bila dia terus melekat kepada methyl group, iaitu CH3, dan kamu ada OH, dia dikenali sebagai methyl alcohol. Manakala untuk primary adalah apabila carbon ini melekat kepada satu alkyl group, for example CH3 kat sini. So, apabila dia melekat kepada satu, dia adalah primary alcohol. Kalau dia melekat kepada dua, dia adalah secondary. Kalau dia melekat kepada tiga, dia adalah tertiary. So, R ini boleh jadi CH3, CH2CH3 dan sebagainya. Dan juga boleh jadi benzene ring juga. So, kalau sini ada benzene ring, masih dikira sebagai primary. Contohnya sini carbon, sini benzene ring, ini H, ini H, dia masih dikira sebagai primary lah. Kalau dia ada CH3, ini ada CH3, dia kira sebagai tertiary pasal ada 3 carbon attached to the carbon atom. Okay, so sekarang ini kita akan buat penamaan untuk alkohol. So, macam biasa, bila kamu nak buat penamaan, kamu kena cari the longest carbon chain yang mengandungi OH group. Okay, so nama nak buat dia macam alkane saja, E, tapi kamu ubah kepada OL sebab dia adalah alkohol. Sekiranya ada 2 OH group, kamu jadikan dia sebagai diol. Okay, jadi lepas kamu dah cari yang paling panjang, kamu buatlah dia punya penomboran supaya the position of the hydroxyl group indicated tu dapat ditunjukkan lah kat carbon atom tersebut. Okay, dan kita kalau boleh kita nak bagi yang paling rendah, and then kita bagilah nama kepada semua substituent present in the alcohol dan juga berikan penomboran yang sepatutnya. Jadi kita akan tengok kepada exercise ini. So, macam biasa kita cari carbon chain yang paling panjang dan mesti mengandungi OH group. So, sebagaimana yang saya dah highlight kat sini adalah paling panjang adalah 1, 2, 3, 4. Yang mana dia mengandungi OH dan dia juga mengandungi Cl dalam kes ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi bila 4, nama dia adalah butanol. Okey, pasal dia mengandungi alkohol. Dan alkohol ini melekat dekat nombor 2, hydroxy ini. Jadi dia adalah 2 butanol. Dan dekat karbon nombor 4, dia akan ada kloro. Dekat karbon nombor 3, dia akan ada metil. Jadi dia akan jadi 4-fluoro 3-methyl 2-butanol. Kalau kamu buat 1, 2, 3, 4, nanti dia akan pelik lah pasal dia akan ada 2 substituent sahaja. Kalau kamu buat 1, 2, 3, 4, you akan dapat 3 substituent.
Jadi you pilih substituent yang lebih banyak. Seterusnya untuk B, bila kamu ada cycloalkane dekat sini, and then kamu mesti pilih yang mengandungi alkohol. So alkohol ini akan pegang nombor 1. Okay, and then you akan tentukan lah, ini adalah kloro, huruf C, ini adalah ethyl, huruf E. Jadi yang kloro ni kamu akan bagi dia nombor 2. So dia akan buat 1, 2, 3, 4, 5. So beginilah. Okay, jadi dia adalah 5 karbon. Dan 5 karbon dalam keadaan cyclic adalah 1 cyclopentanol. Dekat nombor 2 kamu ada kloro. Dekat nombor 5 kamu ada ethyl. Jadi keseluruhannya kamu ada 2 kloro, 5 ethyl, 1 cyclopentanol. Okay, and then on the next part, kamu ada karbon dan juga alkohol berserta dengan benzene ring. Jadi kamu kena, walaupun ini ada 6 karbon, tapi ini ada 2 karbon, tetapi dia ada important functional group iaitu alkohol, hydroxyl ini. Jadi ini akan menjadi parent chain. Okay, so you ada 1 karbon yang melekat kepada OH akan jadi nombor 1. Ini adalah karbon yang kedua. So bila ada 2, nama dia akan jadi etanol. Okay, dan kalau kamu perhatikan ada benzene ring yang melekat kepada karbon yang pertama. Ini adalah C6H5. Jadi dia akan jadi 1-phenyl ethanol. Okay, kalau nak tulis 1-phenyl 1-ethanol pun tak jadi masalah juga. Okay, and then seterusnya kamu ada 1, 2, 3 karbon. Kalau ada 3 karbon, dia adalah propanol. Okay, dan lepas kamu dah tahu dia adalah propanol, propanol ini melekat dekat hujung. Jadi kamu tahu lah dia adalah 1-propanol sebenarnya. Dan kamu ada double bond dekat sini. So double bond ini melekat dekat nombor 2. Jadi dia akan jadi 2 propinol ataupun 2 propin 1 ol. 2 ini merujuk kepada double bond itu, 1 ini merujuk kepada OH melekat dekat karbon yang pertama. So you akan dapat 2 propin 1 ol. Seterusnya, kamu ada structure sebegini. Kamu pilih yang paling panjang, 1, 2, 3. So bila 1, 2, 3 paling panjang, dia adalah propanol. Dan OH ini melekat kepada karbon yang pertama. So 1-propanol. And then dekat karbon yang kedua, kamu akan ada methyl group. Karbon yang ketiga, kamu ada phenyl, iaitu C6H5. Okay, dan pada masa yang sama juga, kamu boleh buat alternative name, iaitu 2-benzyl propanol. So kalau kamu guna cara yang ini, you akan buat 1, 2, 3. Ini adalah propanol, nombor 3. And then sini dia akan jadi benzyl. Okay, so dia akan jadi 2-benzyl propanol. Okay, so mana-mana cara ini diterimalah, sama ada nak tengok daripada perspektif phenyl ataupun nak tengok daripada perspektif benzyl. And then seterusnya untuk F, kamu ada 2 OH group dan ada 2 karbon. So bila ada 2 karbon, dia adalah ethane. Tapi since dia ada 2 OH group, dia akan jadi ethane diol. Dan dia melekat untuk karbon 1 dan juga karbon 2. Jadi dia akan jadi 1,2-ethane diol. Alright. Dan seterusnya untuk praktis yang kedua, kita akan buat structural formula dan juga kita akan buat classification primary, secondary ataupun tertiary. So kita ada 2-methyl 1-propanol. Propanol ni ada 3 karbon. 1, 2, 3. Okay, so kalau saya balik 1, 2, 3. Dekat karbon yang pertama kamu ada OH, karbon yang kedua kamu ada methyl. Jadi kamu akan dapat sama structure sebeginilah. And then karbon ini ada H, karbon ini ada H. Jadi dia melekat kepada satu alkyl group sahaja. Okay, jadi dia adalah primary alcohol. Seterusnya kamu ada 2-phenyl 2-butanol. So butanol ada 4 karbon, 1, 2, 3, 4. Karbon yang kedua ada OH, karbon yang kedua ada phenyl iaitu C6H5, which is benzene ring lah. Jadi untuk karbon ini kamu akan melekat kepada 1,
melekat kepada 2, melekat kepada 3. So ada 1, 2, 3 untuk karbon yang ini. Jadi dia adalah tertiary alkohol. Seterusnya kamu ada 4-pentene 2-ol. 1, 2, 3, 4. Okay. And then untuk karbon yang kedua, kamu ada OH. Sorry, ada 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab dia pentene, which is 5 karbon. Dekat karbon yang keempat, kamu ada double bond. Alright. So untuk karbon ini, kamu akan ada 1, kamu akan ada 2. Jadi dia adalah secondary alcohol. Untuk yang ini pula, 3-methyl hexanol. Hexa ada 6 karbon. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada hexanol. Dan dekat nombor 3 ada methyl group. Okay, so kalau kamu perhatikan, dia akan ada H, dia akan ada H, dan dia melekat kepada 1 alkyl group. So dia adalah primary alcohol. And then seterusnya, you ada 2,6-dibromo 4-isopropyl phenol. So bila phenol, you akan ada benzene ring, ada OH. Karbon nombor 2 ada bromine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dekat karbon nombor 4, kamu akan ada isopropyl, which adalah bentuk Y. And then 6 tu kamu ada Br. Okay. So boleh tak kamu classify karbon dekat sini? Kamu dapat secondary alcohol ke? Kalau kamu dapat secondary alcohol, jawapan dia salah. Sebab dia tak boleh ada double bond untuk dia classify. So yang ini sebenarnya no classification. Okay, dia tak boleh classify. Okay, seterusnya untuk ini 3-amino 2-sac-butyl 5-chlorophenol. So sama juga bentuk phenol. So ini yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Okay, so nombor 2 ada secondary butyl. Secondary butyl bermaksud dia ada CH2, CH, CH2, CH3. Dia melekat dekat karbon nombor 2 kat sini. Okay, so nanti dia akan melekat dekat sini lah sebenarnya. Okay, which is dia merujuk kepada secondary butyl. Ada 4 karbon, cuma melekat dekat karbon nombor 2. And then kamu ada dekat nombor 3, kamu ada amino dekat sini. And then dekat nombor 5, kamu ada chloro. Okay, so ini boleh classify ataupun tidak karbon ini? Yes, jawapannya tidak, sebab dia ada double bond. Okay, so seterusnya 2-methyl 2-propanol. 1, 2, 3. Karbon nombor 2 ada OH. And then ada methyl group. So ini structure dia. Dan kalau kamu tentukan classification, karbon ini akan melekat kepada 1, 2, 3. Jadi dia adalah tertiary alcohol. And then seterusnya cyclohexanol. Ada 6 karbon. And then ada OH. Okay, dan karbon ini akan melekat kepada 1, melekat kepada 2. Lagi satu sebenarnya adalah H. So dia sebenarnya adalah secondary alcohol. Alright. So serasa itu sahaja dahulu untuk sesi pada kali ini. Kamu dah belajar dah tentang classification of hydroxy compound. Kamu yang mana kamu dah tengok aliphatic alcohol. Aliphatic dia mesti dalam bentuk terbuka, dalam bentuk cyclic, ataupun yang indirect to the benzene ring, dia tak directly melekat. Manakala untuk aromatic, OH itu directly melekat kepada benzene ring, yang mana dia dikenali sebagai phenol. Kamu juga dah tengok bahawa ada methyl alcohol, primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol, dan kalau ada double bond, alkohol itu tak dapat diklasifikasikan. Kamu dah tengok dari segi penamaan, seterusnya dari segi struktur, lukisan dan juga classification. Alright, so serasa itu sahaja untuk sesi pada kali ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Bye!